dari segi support moral. Soal bersalah atau tak bersalah itu bukan kerja kita. Tapi kami nampak ni sebagai dasar kemanusiaan atas sebab beliau bertujuan untuk mendidik pelajar ini. Kita tahu mungkin ada isu-isu yang menyebabkan cikgu ni tak boleh tahan marah, menyebabkan dia mungkin melakukan sesuatu yang mungkin pada ketika itu satu yang melanggar peraturan mungkin. Tapi kita biarkan mahkamah yang menyelesaikan. Jadi cuma tujuan video ni kami buat adalah untuk memberikan satu peluang kepada semua kita guru-guru lah satu Malaysia. Isu berkaitan dengan guru yang sekarang ini didakwa atas keterotan, Cikgu Lau Teck Wah dan Chong Kim Bing, yang kita tahu sedang menghadapi satu musibah lah dalam kerjaya. So saya ni Cikgu Luqman Muhyiddin, pengurusi pertubuhan kebajikan warga pendidikan Malaysia atau Barakah. Sebelah saya Cikgu Radin Rahim, setiausaha kepada pertubuhan kebajikan warga pendidikan, dan ujung itu adalah Haji Rafiq, bendahari kepada pertubuhan. Kami baru bincang atas meja ni lah. Sambil-sambil bincang ni kami dapat satu macam idea lah. Kita nak bantu kedua-dua guru inilah. Mungkin kita kata bantuan kewangan yang mungkin boleh kita pakat-pakat kutip untuk meringankan beban bagi kos yang dia nak gunakan bagi kes yang dia sedang hadapi sekarang lah. Ini salah satu usaha yang kami nampak lah, yang kita boleh bantu cikgu ni. Kalau boleh, untuk pakat-pakat kita usahakan satu dana bagi kita support kedua cikgu ni. Dan kalau yang penting, kalau boleh, biar kes ni boleh diselesaikan luar mahkamah kan. Mana nak tahu keluarga waris yang menonton video ni, pelajar yang kerotan tu mungkin boleh sama-sama bagi kerjasama. Dan itu pandangan saya lah. Dan kita tak tahu lagi kes ni macam mana sebab dia dalam kes mahkamah. Semua kita harap kes ni dapat diselesaikan dengan cara elok lah, sebab tujuan cikgu tu adalah tujuan untuk mendidik. Kita apa pun kita harap pengakhiran yang baiklah untuk cikgu tu, sebab dia banyak berjasa kepada anak didik. Harapkan video ni kita pakat-pakat cikgu-cikgu seluruh Malaysia kongsi supaya kita boleh buat satu dana dan untuk disumbangkan dari program ni. Kalau kita bersetuju nanti, pakat-pakatlah kita kutip duit sama-sama, tak kira lah RM5 ke RM10 ke RM1 ke, asalkan niat kita nak tolong cikgu ni meringankan beban. Terima kasih.